Banyak soalan-soalan yang saya terima daripada orang yang culas bayar hutang. Apabila mereka tengok video saya, mereka kata atas masa lebih 6 tahun tu pihak bank atau pihak pemihutang ni tak boleh tuntut hutang tu lagi lah. Sebenarnya itu betul. Dia tak boleh tuntut hutang tu melalui mahkamah. Tetapi dia boleh tuntut hutang tu menggunakan perkhidmatan ejen kutipan hutang. Nampak? Kita kena faham situasi tu. So kita ni kononnya pandai, kita kata oh dia boleh minta hutang lagi ke? Selepas 6 tahun. Dia boleh minta hutang tu tapi gunakan ejen kutipan hutang. Tapi dia tidak boleh menggunakan mahkamah. Nampak? Kita kena faham dari segi undang-undang tu sendiri. Kita ni sebab bila kita dah culas bayar, kita tak mau bayar hutang, lepas tu kita gunakan akta had masa tu untuk kita tak mau bayar hutang. Itu salah. So kalau siapa yang tak larat kena kacau dengan ejen kutipan hutang ni, PM saya, mesej saya, so nanti saya akan bantu untuk buat surat rayuan dan surat wakil kuasa lah. Sebab saya nak runding dengan pihak pemihutang ni, saya perlu ada surat kuasa. Kita akan minta berunding, buat bayaran balik, buat penjaluan semula. Tapi kalau kita ada duit yang banyak, kita nak buat bayaran penuh pun boleh juga. So saya boleh bantu untuk kita buat surat rayuan untuk kita minta pertimbangan penjadualan semula sekiranya kita nak buat bayaran balik kepada pihak pemihutang.